إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إلى المشاهدين والمستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini dapat sambungan lagi pengajian kita dalam kitab simpulan iman di atas mazhab salaf, yang mana pada malam ini bersama kita katanya pada muka 9 dia katanya tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah, apakah maksud di sini? Kita dengar syarah daripada dia. Dan bermula tauhidul uluhiyah, iaitu mengesahkan Allah Ta'ala dengan segala perbuatan hamba yang mensyarakkan akan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka itu. Seperti doa, berdoa dan bernazar dan nazar dan menyembelih kurban dan minta tolong dan sembahyang dan puasa dan zakat dan haji dan umrah dan lain daripada dimakan. Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf bahawa tiada mendoa ia melainkan akan Allah Ta'ala, dan bahawa tiada bernazar ia melainkan bagi Allah Ta'ala, dan bahawa tiada minta tolong ia melainkan akan Allah Ta'ala, dan bahawa tiada sembahyang ia melainkan kerana Allah Ta'ala, dan bahawa tiada takut ia melainkan akan Allah Ta'ala, dan bahawa tiada harap ia melainkan akan Allah Ta'ala, dan bahawa tiada menyembelih kurban ia melainkan bagi Allah Ta'ala, dan bahawa tiada sujud ia melainkan bagi Allah Ta'ala, dan bahawa tiada berserah ia melainkan kepada Allah Ta'ala. Pendeknya, bahawa tiada mengerjakan ia seorang hamba akan amalan ibadat melainkan kerana Allah saja, dan jangan menyekutukan ia akan Allah Ta'ala dengan makhluknya pada ibadatnya. Alhamdulillah, kita dengar daripada huraian dia tu, kita dapat faedah. Jadi Alhamdulillah, mudahnya kita belajar akidah simpulan iman di atas mazhab salaf. Jadi yang ayat sini cara jelasnya kita menyatukan di segi beribadat. Hak kita dah kata la ilaha illallah wa la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah Ta'ala. Tu uluhiyah daripada lafaz ilah itulah. Balik ulama dia buat satu kaedahnya ialah kita menyatukan di segi beribadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan maknanya benda hak Allah Ta'ala syarak tu kita buat ialah tidak boleh melainkan bagi Allah Ta'ala lah jenis ibadat tu. Kalau benda adat tu lain lah. Orang buat mutu, ya buat nak nampak molek, buat sarang burung, tujuan nak dia mau tengok sedap, buat potong baju, tujuan nak orang tengok sedap, macam-macam lah. Dalam kesenangan dia tu, hak tu tak ada sakut sangat lah kata benda tu benda adat. Ada pun benda ibadat yang Allah Ta'ala syarak ni, tidak boleh kita nak beribadat melainkan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dikatakan tauhid uluhiyah ni di segi ubudiyah, di segi hamba kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu kewajipan kita lah, wajib semua tiap-tiap mukallaf tu kena beginilah dia katanya. Di segi nak minta tolong ataupun nak menazar pun nazar kerana Allah Ta'ala, bukan nazar kerana tok keramat tu ataupun nazar di kubur tu. Tu tidak boleh. Nazar tu kena kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tu nak ayat katanya hak bersangkut dengan ibadat. Juga minta tolong benda hak yang tidak kuasa manusia. Minta mudah rezeki, minta dapat anak laki-laki, anak perempuan. Semua. Hak tu minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak makhluk dia tidak kuasa nak tunai hak kita kandakkan itu. Ada pun tolong biasa hak Tuhan perintah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Supaya tolong-menolonglah di atas buat baik, di atas bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu yang satu orang tu tolong hak manusia dapat boleh tolong. Tu. Nak ayat tu manusia tu suruh ada tolong-menolonglah. Hak ni hak manusia boleh tolong tanah tu. Tolong akik kayu, tolong menebah, tolong akik barai semua tu hak suruh ada tolong-menolong. Ada pun hak ni benda hak manusia tidak kuasa ni kita tidak boleh minta pada manusia. Berartinya kalau kita minta pada manusia, minta pada Tok Keramat tu, Tok Datuk ni, berartinya kita saat itu salah di dalam ibadat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana permintaan ni adalah masalah doa. Maka tidak boleh kita nak berdoa, mereka kena pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu maknanya. Dia kata pendeknya secara pandok kecek pun mudah-mudahnya. Dia buat rekasai daripada dia hurai kecek maya katanya pendeknya kecek secara pandaknya bahawa tiada merijaukan ia seorang hamba tu akan amalan ibadat melainkan kerana Allah sahaja. Tertimbullah ikhlas dia sana itu. Tu ibadat tu nak ayat kata bisa jadi kerana Allah. Kalau tak siap kerana Allah Taala tu tak sah ibadat dia cari benda adat benda apa tu. Kita kata sana lah buat-buat kita tu. Tak apa tu. Ada pohon ni tu. Nak jadi ibadat hotel perintah tu kena tu buat kerana Allah. Dan jangan menyerutu ia akan Allah Ta'ala. Jangan kita kosi dengan Allah Ta'ala tu dengan makhluknya pada ibadatnya. Hingga semaya waktu juga ada riwayat pada hadis kata seorang tu kalau semaya dia tu kerana Allah Ta'ala kata, kerana manusia tengok kata. Itu pun sudah berlaku syirik juga. Cuma syirik tu dia panggil syirik tidak keluar dari agama lah. Tapi jatuhlah syirik jugalah. Dia panggil syirik al-khafi, syirik hak sembunyi tu orang tak nampak. Kalau hati dia. Kalau syirik besar tu orang nampak. Ada sembah berhala, ada puja kayu, ada puja jin, ada puja. Tu orang nampak, orang tegur boleh mudah. Orang larang mudah. Ada pun hak khafi ni hak sembunyi. Maka hak tu ni ia akan batal amalan kita kan itu. Nak jaga kita ni pada benda jangan menyerutu, jangan syirik lah, jangan menyerutu Allah Ta'ala tu tak ada kira. Sama ada syirik halus atau syirik besar. Tu dia. Sebab tu lah ada riwayat seorang tu semaya tapi dari semaya dia tu tak kalau orang tengok dia tu yuzayyinu salat, dia janguk semaya dia tu. Tu tak suka dengan semaya semua. Nampak orang perhati dia buat dia khusyuk, buat dia baca lama, baca panjang. Waktu pun sudah masuk dia dalam syirik menyerutu idah tu. Cuma dia panggil duduk dalam syirik halus sikit, tak ada syirik besar keluar pada agama dak lah. Tu maknanya. Dia kata lagi nya. Maka dia kata lagi nya, maka jangan minta ampun ia daripada segala dosa melainkan akan Allah Taala. Nak minta ampun dosa pun tak boleh, melainkan nak minta pada Allah Taala lah. Tak boleh ampun dosa pada Allah Taala. Jadi kalau agama Bukit Selia, agama Kristian ni dia minta pada baba-baba dia lah, dia gereja tu. Oyak tanya dosa ni tulis hanya tu banyak ni. Baba dia oyak tak semua kena bayar banyak ni. Lepas tu dia akan ampun dosa. Tu dia panggil bukan agama Islam kita tak tu. Agama jenis Kristian tu dia panggil kata ada surat keampunan. Maka dalam Islam kita tidak ada lah tu. Nak minta ampun pun minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mana bukan ampun salah silap sama kita, duk kecek gemar kita. Dengan mana ampun dosa saat itu, kalau kita salah dengan Tuhan pun kita minta pada orang lain tidak boleh, malaikat kena minta pada Allah Taala. Tu. Ni ayat katanya jelas sangatlah. Apa boleh gitu dia katanya? Boleh jangan buat gitu tu kerana tiada ada yang mengampuni dosa melainkan Allah Taala. Syarat dah la yaghfiru dzunuba illa an, tidak ada yang boleh mengampuni dosa melainkan Allah Taala.
Jadi apabila seorang berdosa dia minta ampun pada Allah Ta'ala ni, nak ayat tadi dia tahu kata hak boleh ampun dosa tu Allah. Maka di situlah Allah Ta'ala tu sangat gembira jugalah terhadap hamba dia hak minta ampun pada dia tu. Kerana nak ayat yakin sangat hamba dia seorang ni kata tak ada orang boleh minta ampun dosa malaikat dia. Tapi sebaliknya kita minta pada orang lain, minta pada manusia, maka orang sudah jatuh salah kata dia tu campur menyertai Allah Ta'ala dengan makhluk. Kemudian ayat alasan dalil yang kata tidak boleh ampun dosa malaikat Allah semua tu yang katanya seperti yang tersebut dalam Sayyidul Istighfar. Ada sebut oleh kitab penghulu bagi kita minta keampunan terhadap Allah Ta'ala tu. Kita dalam kitab jelas kata tidak ada yang dapat ampun dosa tu malaikat Allah Ta'ala. Maka tiada harus, tiada boleh bagi seseorang minta ampun dan minta maaf akan hatu atau untuk keramat atau untuk nenek. Nak ayat kata hal tu tidak boleh sama sekali. Dia katanya kebanyakan manusia masa dia kaya kita ni adalah dia minta maaf pada hatu, kadang-kadang minta maaf untuk keramat, yang agak tu nenek tu wali kena sebagainya. Lah mana rupa dia katanya seperti berkata ia seseorang saat itu pada ketika lalu pada tempat yang disengkuhnya ada hatu padanya pada tempat tu. Kalau dia lalu kok kek tu dia suka kata hatu ada situ. Bahaya usik orang sungguh. Sama ada sengoti atau tak sengoti pun. Dia rasa kata ada hatu dia kata Assalamualaikum juga. Dia salam, minta tabik. Datuk bumi putera di sini. Noyak kata, dia anggap kata di sini ada satu duduk jagalah. Kalau hatu pun ada hatu duduk jaga sini. Kalau tu keramat pun ada duduk jaga sini. Yang minta tabik, minta maaf lah. Dia katanya tu ada jaga bumi di sini tu. Jangan ambil salah silih anak cucu tiada arti bahasa. Nak ayat kata kawan anak cucu yang mari kau ni tu tak usah rawak penyakit lah. Kerana anak cucu ni tak usah tak arti bahasa tu. Tak pandai nak minta apa gitu gini. Tak sedar kata ada orang jaga kawasan ni. Tu. Ni apa katanya? Mau ni betul minta kepada itulah sama ada minta pada hatu atau untuk keramat atau untuk nenek tu. Minta ampun maaf lah. Minta maaf lah ada salah seruak penyakit 3 lah. Maka yang dimakan itu perbuatan orang jahiliyah. Jenis ni orang jahil dulu. Orang jahiliyah dulu lah. Tak kalau dia masuk bukit. Dia minta berlindung pada hatu bukit ataupun penjaga bukit tu. Wali dia jaga bukit tu. Kalau sungai, jaga sungai. Kalau laut, jaga laut. Tu pegangan dia. Kata Pak, dia pandai, sama ada pandai tak ada kira lah. Pak yang nak buti je. Tu. Ini adalah perbuatan orang jahiliah dulu, belum pada Islam lagi tu. Maka Nabi nak hapus benda ni. Apabila rasa tak sedap, doa lagi kau mana pun. A'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau nak masuk bukit, nak masuk tempat rumah hutu, nak lakar sungai, semua tu, baca tu lah. Seperti ini di awal lagi tu pada rumah lagi lah. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Tu minta daripada awal lagi. Dan nak masuk satu tempat yang kita syok kata ada tu, ada tok nenek, ada jin duk jaga ke apa tu. Selalu kita minta pada Allah, a'udzu kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku minta berlindung dengan kalimah Allah daripada kejahatan barang yang Allah Taala jadi. Ngoyak Tuhan jadi itu adalah kejahatan. Jin tu boleh menyakiti juga kita misal kata hatu boleh mengusik kita juga yang dia tahan izin juga dia. Walau bagaimanapun semua tu berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tu maknanya. Maka kita minta lah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia katanya kerana firman Allah Ta'ala sebab apa boleh lari gitunya kerana Allah Ta'ala sendirilah mai royak al-Quran dia katanya wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin al-ayah. Satu ayat Quran ni Allah Ta'ala katakan artinya dan bahawasanya adalah pada zaman jahiliyah. Pada masa jahiliyah dulu bibar apa orang laki-laki daripada manusia. Puaklah jatah-jatah pada manusia tu lah.
ya'uzuna birijali minal jinni, minta pelihara mereka itu dengan beberapa laki-laki daripada jin. Dia nak masuk bukit ke, nak lakuh pantai pasir ke, tempat lembah ke, tak ada kira lah. Dia minta berlindung dengan jin. Pada ketika berhenti mereka itu di dalam perjalanan mereka itu pada tempat yang ditakuti, tempat yang takut tu, ia minta berlindung dengan jin lah, minta jin jangan rak nyakiti aku ni, tak nak cucuku ni. Kalau salah silap aku minta maaf pun lah, salah gitulah. Dah aku minta menjagalah aku ni. Jadi ayat tu penuh berlaku pada masa jahiliyah dulu. Mana tak ada minta pada terhadap lah, yang uzuna birijal minal jinni. Ni hak berlaku syirik pada masa jahiliyah dulu. Nak ayat kata tak ada minta terhadap lah. Sebenarnya sepatutnya kena minta pada Allah Ta'ala. Tapi jin ni masa dia dah, apabila dia minta pada dia kau tambah hutang. Allah Ta'ala pun lepas lagi lah, nak tengok tahu mana. Boleh tak nak minta Tuhan tu, dia minta di jin, nanti tengok tahu mana berjaya ke tak hidup dia, senang ke tak. Maka semua tu tidak berjaya lah dalam hidup dia, bahkan akan susah dia sendiri. Jin dia kau tambah betul, kau tambah nak itu kita lah. Dan jangan menyembelih ia akan menatai seperti ayam dan kambing dan kerbau bala. Dulu kerbau bala timbul sangatnya dan lainnya. Pentingnya janganlah kita ni sembelih ia baik, sembelih kambing, sembelih kerbau bala. Sedang lain tu sembelih tu dia panggil kerana hatu. Sembelih apa ni? Kerana nak jamu hatu lauk. Sembelih apa ni? Kerana nak jamu hatu darat. Tadi hati duduk situ walaupun dia bismillah. Bismillah zahir saja. Tapi tujuan hati dia kerana hatu lauk. Kalau tak semula ni jadi bodoh, penyakit ke apa, dah tu darat. Tu dia. Tapi kalau duduk puja dia lah tu, boleh disengerti lah. Sebab tu lah, apabila nampak kata puak ni buat penyakit sangat tu, maka kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Minta berlindung dengan Allah Ta'ala lah. Dia katanya. Atau tok nenek. Kalau ada tok nenek, dia panggil tok nenek dululah jenis. Atau tok keramat atau lainnya. Semua tu tak boleh berlaku lah. Janganlah kata nak sebelah ni kerana tok keramat atau tok nenek ataupun lain pada tubuh kira-kira. Jadi nak ayat kata jadi kata sebelah ni kerana Allah Ta'ala yang kita dengar oleh semaya kita. Itulah inna salati, sesungguhnya semayaku, wa nusuki, dan ibadat aku tu. Tu dia. Sama ada ibadat haji, ibadat sebelah tu lillahi rabbil alamin. Itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya. Apa boleh lari gitu tu kerana sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah akidah salah dia. Apabila dia lari satu benda, dia bagi dalil dalam ayat Quran, dia makai juga lari satu benda sana itu bagi dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik perkataan kok, nombor satu kok perkataan Allah Taala, nombor dua perkataan Nabi lah. Tak ada boleh dia tek lah, tak ada dia nak kata gitu gini. Ada pun lain pada tu kok. Mung kata gitu gini, ku ni mung kata gitu, ku kata gini, macam-macam lah. Tu. Karena kata Nabi ini adalah maksum. Ada pun kata Tuhan itu jelas lah. Dia katanya benar secara 100% lah. Kata Nabi lagi nya la'anallahu man zabaha li ghairillah. Maksud Nabi kata artinya menjauhkan Allah Ta'ala pada rahmatnya. Tak takwi rahmat dia. Mana tak takwi syurga lah, takwi nikmat. Akan mereka, akan hamba dia tu, yang menyembelih kerana lain daripada Allah Ta'ala. Tak suruh sembelih kerana dia. Tu. Wanhar tu. Dia panggil fasalli li rabbika wanhar. Musmaya lah kalau hari raya, semaya raya lah. Wanhar dan gerbang kerana Allah Ta'ala. Bagi Allah Ta'ala. Mana gerbang ni? Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibadat. Gerbang kita, semula kita kerana Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab buat tidak kerana Allah Ta'ala sana itu, terhalang anak, terhajar pada rahmat dia. Bukan kata kata berdosa tak. Menceritakan akan dia, akan sebutan Nabi ini oleh Imam Muslim. Ayat tu, dia wari, dia ayat Quran, jelas, dalil jelas, dan hadis pun, hadis sahih. Mana gitu. Tak ada maksud hadis tak sahih tak lah. Nampak akidah ni. Berkata Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim, Imam Nawawi ni salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dia syarah hadis Muslim, dia katakan, maka barang siapa menyembelih ia seorang, barang siapa pergi sembelih kerana berhala, mulai kerana apa? Kerana berhala, atau kerana palang, kerana solik itu.
Kena solid tu. Atau kerana Nabi Musa, hak tu juga. Kalau kena berhala pun tak boleh. Kena palang solid hak macam hak Kristian tu pun tak boleh. Kalau Nabi tak boleh juga. Kerana Nabi Musa misalnya. Atau semula ni kerana Nabi Isa. Jadi tak ada kena terhadap lah. Tu dia. Hak ni Nabi kalau kira. Atau kerana Kaabah sebut tempat belia tu. Atau umpama yang dimakan itu ikutlah Kaabah ke di Madinah ke tempat melata ke tempat ikutlah semua tu. Masjid Nabi ke semua tu, maka sekalian itu haram dan tiada hala ini yang disembelih. Nak ayat kata buat sembelih kerana berhala, kerana palang, mulai kerana Nabi Musa, kerana Nabi Isa. Buat kerana tu, hak tu pakai toleh dia kata, tak ada kerana Allah. Tak hala sembelih dia tu. Sama ada yang menyembelih itu orang Islam atau orang Kristian atau orang Yahudi. Tak ada kira lah kalau orang Islam sembelih pun tak boleh. Pakai haram, tak hala dah. Apa tu lagi kalau orang Kristian sembelih? Apa tu lagi kalau orang Yahudi sembelih? Dia katanya tidak halal sembelih itu. Kerana sembelih itu bukan kerana Allah Ta'ala. Itu dia. Panggil zabaha li ghairillah. Bukan kerana Allah tak, kerana manusia. Itu dia. Tapi kalau kita nak syukur, tak apa pula. Syukur. Nak sembelih kerana syukurnya. Waris kita saat itu. Boleh mari ziarah kita daripada negeri luar. Boleh nak jamu dia tu. Sembelih kerana Allah Ta'ala. Itu maknanya. Jamu sebagai tetamu tu. Itu makna. Telah menyebut akan dia dengan terus terang oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i pun sebut jelas-jelas lah kalau sembelih kerana ni tak pakai tak halal lah sembelih saat itu. Mana tak ada sembelih kerana Allah Ta'ala. Bahkan yang sembelih tu li ghairillah. Maka Imam Syafi'i pun jelas juga situ. Dan telah setuju atasnya sekalian ashab kita Asy-Syafi'iyah. Di atas kata tidak halal sembelihan ni, ulama Syafi'i belakang pun setuju gitulah. Katanya. Maka jika mengkosak ia seorang saat itu serta yang dimakan itu, ia kosak dari sembelihan dia tu kerana bukan kerana Allah Ta'ala dah, tapi ia kosak akan membesarkan akan yang disembelih kerananya yang lain daripada Allah Ta'ala. Dia kosak hati nak besar pada hatu tu lah. Kerana takut hatu godo, takut tak nenek godo, takut tu kamak waktu itu gini. Tu. Kalau lah tu dia katanya dan beribadat baginya. Termasuk dia tu soalnya ibadat dah tu. Tu. Semula kerana lain pada Allah Ta'ala tu. Kerana nak besar, nak puja, nak minta dan sebagainya. Naca adalah yang dimakan itu kufur. Kesapa tangguh tu kufur lah. Na'udzubillah kita jauh lah. Tu dia. Maka jika ada nyembelih itu orang Islam dahulu daripada dimakan itu, nasya jadilah ia dengan menyembelih itu mertak oleh iyazubillah ataupun oleh iyazubillah intaha. Tu nak ayat tu kata Imam Nawawi lagi tak dia tu siapa tangguh tu lah. Makna kata boleh sembelih tu hati tu nak besar kepada berhala tu, nak besar kepada nabi ke, nak besar kepada tok nenek ke, ada atau tu dia. Ada permintaan dan sebagainya termasuk ibadat lah. Besar minta pula hajat ke apa kita gini. Hak tu jelas yang katanya. Jadi dia tu buat pada jatuh lah agama juga murtad lah. Nauzubillah min zalik. Kita minta jauh lah benda ni. Takut jatuh dalam perkara ni. Dan ini tauhid. Ni tauhid hak kita dah baca dah, tauhid uluhiyah ni. Ialah yang mengikrarkan akan dia oleh musyrikun. Jadi hak musyrikin itu tak usah terima hak ni. Tu dia. Tak usah terima, tak darah lah. Dan inilah perbatahan antara sekalian rasul dan sekalian umat mereka itu. Hak ni dia duduk balah dengan rasul dengan umat dia tak usah segini ni. Dari semenjak Nabi Nuh sampai pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak Nabi Nuh itu pun sebab itulah dia nak berala pada wadda suwa Yahus. Orang jurus dia tu. Dia nak puja tu lah. Ambil pada Nabi Nuh itu kita puja orang-orang tok nenek dia, tok kamak dia pada masa tu. Hingga siapa pada Nabi kita ni lah. Tu nak ayat katanya berlaku ni dia panggil hak syirik ni dia kata ambil pada Nabi Nuh itu hingga siapa pada Nabi kita Muhammad. Sebab itulah kena pakat jaga. Jadi tengok ayat-ayat Quran dulu yang ada
ulama kita ada dobiknya, dia kata Pak kafir musyrikun dulu tu boleh dia eka, dia katakan dekat ayat sendiri, fa iza raqibu fis safinah fil fulki. Dia fa iza raqibu fil fulki ni apabila dia naik di perahu, di perahu lah, perahu nak tergelai mai omok ke apa tu, da'wallaha mukhlishina lahuddin, dia pun berdoa minta lah pada Allah Taala supaya dia dapat selamat. Tu dia. Tak ada minta lah pada berhala dia saat itu. Sebab tu ulama kata dia minta pada Allah, ikhlas niat dia, wa taraku ibadatul asnam. Dia tinggallah ibadat pada berhala dan minta pada berhala dia tu tak. Sebab dia tahu kata hak boleh tergelai perahu dia ni, akan lemah dia ni, tidak ada boleh dia tolong, nak tolong dia malaikat Allah. Sebab itulah ikhlas dia nya. Dia tahu dah kata tak ada boleh dia tolong dia, da'wallaha mukhlishina lahuddin. Ya ikhlas tak kalau mai omok sana itu. Falamma najjahum minal barri, lepas naik pada darat, tibalah izahum yusyrikun. Tiba-tiba mereka itu pula bersyirik pula. Mana berdoa selain pada Allah Taala pula, ataupun berdoa serta Allah Taala tu lain. Syirik pula. Tuhan katik, berhala katik, Tuhan katik, berhala katik. Tu ulama mari hurai katanya kok musyrikin itu lah ni lah, boleh kata dia eka tu jelas. Balik Imam Al-Qurtubi mai kecek jelas ayat ni dalam kitab dia. Dia katanya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala royak sendiri ni tentang masalah hak kafir dia hadut eka benda ni. Tapi mereka kata walaqad uhiya ilaik, dan demi sesungguhnya diwahyu pada engkau, wa ilal ladzina min qablik, dan pada orang dulu pada engkau, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa lanakunanna minal khasirin. Tu ayat Allah Taala mai royak dalam surah Az-Zumar, dia kata ayat 65. Artinya dan sungguhnya tu dia. Dia kata sini telah diberitahu kepada engkau wahai Rasulullah. Tu dia. Tuhan nak beritahu ni. Demi sungguhnya diwahyu Allah Taala terhadap nabi kita saat itu, dan kepada umat dan kepada sekalian rasul yang dulu daripada engkau. Nak ayat kata hak Allah Taala saat itu wahyu pada engkau, pada umat dulu pun suatu jugalah. Undang-undang hak Tuhan ni serupa. Katanya demi Allah, tu lain asyrakta, demi Allah jika menyekutukan engkau akan Allah Taala pada satu ibadat. Satu ibadat lagi berkongsi dengan Allah Taala, tu lain asyrakta. Jika engkau syirik, engkau buat syarikat, kongsilah. Dalam ibadat ni berkongsi. Ini fardu takdir kalau berlaku. Maka hukum jadilah mana? La yahbatanna amaluk, nanti batal segala amal ibadat engkau. Kalau mau ada syirik ke, batal lah amalan ibadat sana itu. Dan nanti adalah engkau daripada sekalian yang rugi dunia akhirat. Pada tu batal amalan semua tu baru akan merugi dunia dan akhirat. Tu walanakunanna minal khasirin. Ni jelas ayat tu hak berlaku syirik tu gitulah. Sebab itulah kita dah kata sama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir tu. Ayat tu dia takut jatuh dalam syirik tu. Tak usah. Jangan tak ada sekutu. Kalau kita dah kata di mulut kita tu, maka perbuatan kita pun sepatutnya kita usaha jangan ada sekutu. Dan firman-Nya Allah Taala lagi katanya wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ni ayat Quran pula mai royak pada kita. Katanya artinya dia katanya diberitahu kepada engkau bahawa segala tempat sembahyang itu, tempat semaya kita itulah, lebih lagi masjid tu, tempat semaya kita, dia katanya lillah, tertentu ia bagi Allah. Tadi soalnya dipanggil Baitullah lah, melianya kerana digelarkan rumah Allah Taala. Masjid tu orang panggil khah bagi Allah Taala. Maka jangan kamu ibadatkan padanya akan seseorang serta Allah Taala. Mu jangan berdoa selain pada Allah Taala tak akan seseorang. Nak ayat tu apabila mungkin semaya sejid ke apa tu, dalam hak doa mu tu jangan syirik lah. Mu jangan berdoa, tu maknanya. Ayat kata sini, maka jangan kamu ibadatkan padanya. Kita buat ibadat tu, sama ada semaya kita atau berdoa kita tu, akan seorang mereka, akan seorang sekutu Allah Ta'ala. Jangan campur dengan lain pada Allah Ta'ala tanah itu. Karena tempat berdoa ni adalah masjid tu, paling molek sekali lah. Tempat semaya kita, sudah semaya ataupun masjid.
Tu nak ayat kata. Nah, kalau kita kata kita doa kubur tu mustajab tu tak molek dah tu. Patut doa tu di masjid lah, tidak syirik nafiah. Kalau kita berdoa di kubur minta hajat tu tak kena lah. Minta doa selamat ahli kubur tu tak apa. Ahli kubur berhajat pada orang hidup, berdoa selamat dia. Ataupun kita nak minta pada ahli kubur tu tidak bukan tempat dia. Kerana tempat kita nak berdoa pada Allah Ta'ala tu adalah di masjid. Tak ada syirik nafiah. Dan firman-Nya Allah Ta'ala kata lagi, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kita dah baca semua tu. Nak ayat kata, tak ada apalah sama ada kita doa wa ana minal muslimin pun tak apalah. Nak ayat ni nak jaga daripada jatuh kita dalam syirik. Artinya bersabda oleh Muhi Rasulullah. Nak ayat atas perintah suruh Nabi royak. Katakan bahawasanya sembahyangku, aku duduk semaya ni, wanusuki dan menyembelihku ni, ibadat sembelih tu lah. Tak ada kira sembelih, gerbai sembelih apa pun. Dia katanya, semua tu lillah. Bagi Tuhan lah sebagai tuai dunia ni. Tuai kita. Dia kata sini. Dan hidupku, Tuhan nama mahya, kita baca semaya tu. Dan hidupku dan matiku. Semua tu ia panggil tertentu semuanya bagi Allah Ta'ala yang menjadi kesekian alam. Semua tu aku jadi kita buat amal ibadat tu klik pada tuai kita, tuai dunia ni lah. Tu sebut kata semaya kita, ibadat semula kita, hidup kita, mati kita pun ialah kita matakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau ada syirik, tiada yang menyutui baginya, tak ada qasi dah. Tu mana kata la syarikalah, tak ada qasi ngafiyah kali. Kalau ada qasi orang tu, saya kata tak sah nanti harap pahala dia lah. Dia minta dia hak qasi ni lah. Tu maknanya. Dan dengan ini tauhid disuruh akan daku. Tauhid ni lah hak tauhid perintah tu. Wa bizalika umirtu. Tauhid macam ni lah hak tauhid perintahnya. Macam mana? Macam semua ibadat kita tu kerana Allah Ta'ala. Kalau nak berdoa supo, menazar supo, semua hak jenis ibadat tu kerana Allah. Jangan buat kerana orang tu, kerana orang ni tak. Tu. Terus jadi kerana malu, kerana buat tu nak supo dia mau ramah nak buat tu kerana macam-macam lah. Wasa molek dah. Kalau hak ibadat hak tahap perintah ni tu. Tu dia. Dan aku yang mula-mula mengikut akan perintah Allah Ta'ala dengan tilik pada ini ummah. Tilik pada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi kata dia lah orang awal sekali tu perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi royak lagi pula. Rasulullah mana baca ayat Quran, mari Nabi royak pula. Tu nak kemah, nak kejak lagi lah. Iza sa'alta fas'alillah wa iza ista'anta fasta'in billah. Artinya, apabila berkehendak akan meminta akan sesuatu, maka minta olehmu akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak minta doa apa minta Tuhan lah. Manusia tak kuasa benda kita minta tu. Kalau benda tak manusia tak kuasa lah. Tu ya. Minta tolong manusia kuasa tu boleh. Tolong bayar hotel kita, tolong menebah kita, tolong akik rumah kita, tolong akik tu tak apa. Tu hak suruh. Ni manusia tak kuasa ni lah. Minta rezeki, minta selamat hidup, minta jaya dalam kerjaan. Maka apabila menghendaki engkau akan minta tolong, apabila kita tu hendak nak minta pertolongan, maka minta tolong olehmu akan Allah Ta'ala. Kita minta Tuhan lah. Kalau manusia tak kuasa tu. Bukan kita minta tolong pada makhluk ni syirik tu. Dah tu hak suruh. Tu dia. Tolong sama kita benda hak kuasa tu. Tu hak tak kuasa manusia tu pun, nak ayat tak, kita kena minta pada Allah Ta'ala. Dan ketahui olehmu, wahai manusia semua tu, bahawasanya sekalian makhluk, jika berhimpun mereka itu atas memberi manfaat akan dikau. Fardu takdir, kira-kira mai kalau semua makhluk tu nak beri faedah ke apa kemung. Dengan sewaktu, dengan satu benda, nak beri jaya satu kerjaan, nak beri dapat harta, ataupun nak beri lepas daripada orang buat zoling, lepas pada mati dan sebagainya. Nascah tidak beri manfaat mereka itu akan dikau, malaikat dengan sesuatu yang sungguhnya telah menulis Allah Ta'ala akan dia bagi engkau. Akan sewaktu sana itu. Nak ayat benda ada berlaku sama ada kena tepuh di kereta, jatuh tipu di pang kayu, ataupun dia mau bunuh ke apa gitu gini. Nak ayat tak
benda tu sana itu, nak ayat katanya apabila timbang dengan hak tulis Allah Taala kok, jadilah. Kalau tak timbang dengan hak tulis kok, tak jadilah. Walaupun berapa manusia semua nak bunuh dia, nak mati, tapi tak ada betul dengan hak Tuhan kandak, maka tak berjaya. Malaikat apabila berlaku kok betul dengan hak Tuhan tulis dah, kata pagi seorang ni akan mati gini-gini. Tuhan tulis tu mengikut ilmu dia pada azali lagi, maka berlakulah nak ayatnya. Ni jelaslah nak ayat kata tak ada silap lah. Kalau orang nak bernafaat pun malaikat hak Tuhan izin bernafaat, jadilah. Dan jika berhimpun mereka itu atas memberi mudarat akan dikau. Kalau kiranya puak manusia semua pakat berhimpun nak mudarat, nak bunuh dengan suatu dengan alat canggih supaya nak boleh mati, tiada beri mudarat, mereka itu akan dikau. Tidak boleh mudarat apa? Malaikat dengan sesuatu yang sungguhnya telah menulis akan dia oleh Allah Ta'ala atas akau. Malaikat timbang atas tulis kata dia ni dia nak bunuhmu dengan alat sia-sia, tapi akhir mati. Kalau gitu, jadilah perbuatan dia tu jayalah, tidak tak jayalah kata timbang. Maka Allah Ta'ala tulis ini mengikut ilmu dia terhadap apakah hamba dia berlaku atas dunia hari ini. Hak salah terima salah lah, hak baik terima baik lah. Nak ayat sini nyatanya bagi kita bahawasanya hidup berlaku tu banyak Allah Ta'ala tu kadang-kadang Tuhan banyak izin terhadap hamba dia nak buat jahat terhadap seseorang sana itu. Maka kita patut beringatlah benda tu. Banyak kiranya seorang hamba dia nak buat menyakiti terhadap seorang itu dengan izin Allah. Tapi banyak kiranya berlaku tu banyak Tuhan izin habis boleh jadi berlaku tu. Walau bagaimanapun kita berdoa lah, minta jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jauh daripada benda-benda yang mana buat menyakiti terhadap kita saat itu dengan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat katanya khemah kitanya tentang masalah tauhid al-uluhiyah. Ni ayat kata hak ni lah tauhid yang setan takut sekali lah. Dia katanya dia boleh tipu umat dia, umat Muhammad ni, illa ibadakal mukhlasin, malaikat hamba angka hak ikhlas lah. Ikhlas betul ni dah ni, betul. La ilaha illallah, tiada ada yang disembah malaikat dengan Allah Ta'ala. Maka hak ni setan tak boleh nak tipu. Kalaulah betul-betul kita itu usaha supaya kita kemah benar di antara ibadat kita sana itu, di antara tauhid uluhiyah kita sana itu, maka semua tu tak ada lah ibadat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Maka nyata bagi kita ni bahawasanya di dalam kitab tuan guru kita sana itu semua tu dia bagi ialah tentang masalah tauhid uluhiyah ni berdalilnya daripada ayat Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi dan juga daripada huraian ulama kita termasuk Imam Nawawi sendiri. Nak ayat katanya jelaslah akidah dia ni bukan seperti manusia berdakwah gini dak. Kata wak kita tu lah lain, syarah lah lain, hati lah lain, dak, itu salah. Itu adalah suka jahat terhadap tuan guru yang telah mati sana itu. Itu kita minta jauhlah daripada pokok yang tak sih jadi tauhid dia tu jadi uluhiyah. Nak jadi masih nak ada syirik tu kita minta jauh benda-benda tu. Tu. Sebab itulah Nabi jaga benar. Dari segi check up pun mesti ada syirik. Check up pun ada syirik. Apatah lagi perbuatan. Tu. Dengan maknanya kandak akal dan kandak Allah Taala atau saya juga tu. Ayat tu kandakmu tetap kandak Allah Taala kemudian kandakmu. Tu. Ayat tu saya jadi capu. Kita buat kerja ni kandak Allah Taala kata kandak demo ni kata tu. Orang panggil betul check up tu pun saya juga. Ayat tu dengan kandak Allah Taala kemudian kandakmu ataupun dengan kandakmu kemudian Allah Taala. Ayat tu saya jadi capu dengan pertolonganmu dan pertolongan Allah Ta'ala. Jadi gitu. Dengan pertolonganmu dan pertolongan Allah Ta'ala. Itu makna capu. Dia panggil kemudian tu tak apa. Lepas dah tu. Ayat tu. Itu ayat tu di segi cakap pun sepatutnya. Dan dia ayat kata syirik ni bukanlah kata tak berlaku. Semenjak daripada umat Nabi Nuh itu pun berlaku dah. Lepas tu bersih dah naik perahu dia tu, naik kapal dia tu.
Cuma anak cucu pula jadi buris pula. Siapa mari siapa umat Nabi kita Muhammad pun ada syirik juga. Tapi hukum sama sajalah di antara umat dulu dengan umat Nabi pun. Kalau syirik tak batal lah amalan dia nya. Dan Nabi paling takut daripada umat dia hari ni, termasuk kata syirik besar, syirik halus tu, paling takut syirik halus lagi. Kerana waktu tu manusia tak bergari, orang nak tegur tak boleh, nak wakil tak boleh. Mereka tulis sendirilah khabarnya. Nak ayat tu syirik tu masih ada lah. Bukan kata syirik umat tak ada syirik tu tidak boleh sama sekali. Bukan waktu lah Nabi takut umat dia sana itu jatuh oleh syirik sama ada besar dan halus. Tapi hak paling takut sekali syirkul asghar. Nabi takut syirik hak halus tu lah. Ia ibadat hak tahir tapi kita campur dengan manusia lagi. Itulah Nabi paling takut sekali. Maka kita usaha bahawa kita situlah. Bukan ibadat semaya saja dak lah, kata kalau kita minta apa tu juga. Kalau kita minta kepada orang mati, minta kepada kubur, tu ya tu syirik lah. Nak minta kepada Allah Taala. Kalau nak tawassul syukur pula. Jangan berkat orang tu berkat orang ni. Tu tawassul tu mana ulama duk khilaf lah. Tu dia mu kata molek, aku kata tak molek. Aku kata satu benda keji. Tu macam-macam mu kata benda bid'ah, macam-macam lah tu. Nah ayat tu kita tu kan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hadis yang kata 70 tak ada kena hisab, tak ada kena azab tu jelas mereka itu tidak orang panggil ia ngatah dia. Masya-Allah sungguh doa dia ngatah tak ada kata belum doa dia tak minta orang doa pun tak. Dia mau doa dia selamat, doalah tak sia doa sudahlah. Tapi dia tu putus dia harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah supaya kita akan jumpa dengan hadis-hadis tu. Supaya kita ikhlas dalam ibadat kita. Alhamdulillah, jadi lalu kita tauhid rububiyah, alhamdulillah rabbil alamin, dan kita pada malam ni ialah tauhid uluhiyah yang kita dah sebut ilahin nas sebagai Tuhan manusia, sebagai Tuhan manusia. Mana kita manusia ni kena amalan kita klik pada Tuhan semualah. Itulah lebih kurang yang kita dapat dengar pada malam ni. Salah silap sama kita istighfar. Akhir kata subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan jazaa.